Hang dah tak kenal aku ke? Aku dulu selalu main dengan hang pukul 3 pagi. Dengak-dengak macam tu naik bulu rumah. Beberapa hari yang lalu, aku dapat satu chat daripada salah seorang subscriber Tuan Cerita yang berkongsi tentang pengalaman dia pernah diganggu oleh satu makhluk gaib. Kisah ni terjadi beberapa tahun yang lalu, yang mana dia berkongsi setiap malam dia dapat satu panggilan tepat pukul 3 pagi. Jadi nama dia ni kita panggil dia Aina. Aina ni dia bekerja di Selangor dan dia tinggal bersama rakan-rakan dia dalam 3 orang macam tu. Dan mereka ni sewa satu rumah lah dekat kawasan situ. Dan diringkaskan cerita, pada satu malam tu waktu dia tengah tidur, tiba-tiba telefon dia tu berbunyi pada pukul 3 pagi, yang di mana dekat telefon tu cuma tertulis private number. Jadi dalam keadaan yang mengantuk, dia pun angkat lah kan panggilan tu. Tiba-tiba terdengar satu suara wanita yang bercakap, "Aku ada dekat belakang kau ni." Jadi dia pun macam blur sekejap kan. Jadi macam apa benda tiba-tiba cakap. Dia pun tengok belakang, kiri, kanan, depan, atas, bawah, tak ada apa pun. Jadi dia pun anggap yang panggilan tu daripada kawan-kawan dia sendiri kan, cuma saja kacau-kacau. Jadi dia pun letak lah panggilan tu dan sambung tidur seperti biasa. Jadi keesokan pagi tu dia bangun, dia check balik telefon dia, yang private number tu pun dah hilang. Dia pun cubalah tanya kawan-kawan dia dalam rumah tu, tak ada seorang pun yang mengaku yang kata dia call ataupun prank kan. Jadi disebabkan dia malas nak fikir, dia pun abaikan lah. Nak jadikan cerita, esok malam tu pun dia diganggu juga. Dan perkataan yang sama juga dicakap oleh orang di dalam telefon tu, di mana dia kata, "Aku ada dekat belakang hang." Tiap malam, boleh dikatakan 3 malam berturut-turut. Jadi kat situ dia dah mula rasa takut. Setiap kali pukul 3 pagi, ya mesti akan ada panggilan yang ganggu dia. Jadi disebabkan kejadian tu, dia ambil pilihan untuk bercuti sementara waktu dan pulang ke kampung dia yang terletak di negeri Perak. Jadi selama dia dekat kampung tu pun dia diganggu juga. Tapi dia cuba untuk kongsi dengan keluarga dia, tapi mungkinlah keluarga dia anggap ini adalah salah satu gangguan daripada orang-orang yang tak dikenali. Jadi kalau ikut mak ayah dia cakap, abaikanlah panggilan tu, tak payah pun nak ambil tahu kan, sebab tak tahu je. Tapi bagi Aina, dia rasa macam benda tu diganggu. Jadi dia cuba nak tahu siapa yang nak ganggu dia ni. Jadi nak dikatakan pada satu malam tu dia tak mau tidur. Dia nak tunggu juga yang orang tu call dia pukul 3 pagi. Jadi dia tunggu. Tepat saja pukul 3 pagi, telefon dia berbunyi. Dia pun dengan keadaan yang macam nak tahu siapa kan. Dia angkat-angkat, dia tanya, "Kau ni apa? Kau ni tinggal sini ke?" "Pasipasipa kah?" Jadi selepas saja dia tanya, perempuan yang di dalam telefon tu menjawab, yang kata, "Hang dah tak kenal aku ke? Aku dulu selalu main dengan hang pukul 3 pagi. Dengak-dengak macam tu naik bulu rumah." Selepas saja dengar cakap macam tu, si Aina tutup terus telefon, pergi lari dekat mak ayah dia, panggil dan kejutkan. Jadi masa tu mereka dah anggap benda ni jadi serius. Sebab kalau ni betul-betul manusia, ini bukan satu gurauan dah. Ini boleh dikatakan mengganggu ketenteraman orang. Tapi kalau ini adalah makhluk gaib, pun masalah juga kan. Jadi selang saja beberapa hari, dikatakan ayah dia ni bawa dia pergi berjumpa dengan seorang ustaz. Jadi dia pun nak bertanya lah dekat ustaz tu tentang apa yang berlaku kan, apa yang sedang mengganggu dia. Adakah benda ni yang mengaitkan dengan makhluk alam lain, ataupun sekadar orang yang nak ganggu anak dia. Tapi selepas saja mereka bertanya, ustaz ni mengatakan yang panggilan tu tak datang pun daripada orang. Sebenarnya dia datang daripada alam lain. Dan ustaz tu juga cakap yang sebenarnya orang yang telefon tu adalah seorang sosok wanita, kawan lama si Aina yang telah pun meninggal dunia. Dan Aina ni pun adalah cerita yang waktu kecil memang dia ada main dengan seorang budak perempuan kawan dia. Tapi kawan tu dah lama dah meninggal. Jadi dikatakan yang telefon dia tu sebenarnya yang dah lama meninggal. Jadi dekat sini membuatkan semua orang bingung. Si Aina jadi bingung, ustaz pun jadi bingung, ayah dia jadi bingung, mak dia jadi bingung, sekali dengan aku bingung. Jadi persoalan dia, bolehkah makhluk alam lain ganggu kita melalui telefon tu? Jadi menurut hangpa kisah ni benar ataupun mitos?